Kalau korang minat Lisa Blackpink, ini adalah bag yang korang wajib beli. So korang boleh jadi Blackpink macam saya. Black and pink. Okay, so ini adalah Chanel. Kejam. Okay, ini adalah Dior, Lady Dior. Size Rabi, ni size apa? Size mini. Nampak, kita lelaki mana kita tahu mengaji, baca Quran. Itu je yang aku tahu. So ini adalah Dior, Lady Dior in size mini. Basically bag ni dia akan datang dengan flap macam ni. Lepas tu dia akan ada strap. Kalau korang nak tahu, mini dia akan start tu pakai chain macam ni. Kalau small dia akan start tu pakai strap, leather strap macam tu lah. So yang ini kalau dekat retail harga dia 28,000 bro. 28,000, tetapi kita hanya nak let go pada harga 15,990 sahaja. Korang boleh buat installment 12 bulan, 60 bulan, tidak ada masalah. Nak pakai Shopee Pay Later pun boleh, tidak ada masalah. Yang ini adalah original, authentic, bukan fufu, bukan petaling street. Condition like new. Condition like new. Kalau korang nak hadiahkan untuk wife korang, korang nak hadiahkan untuk wife korang, korang nak hadiahkan untuk girlfriend korang, mak korang pun sesuai. Sebab korang boleh jimat 15, mungkin dalam 13,000 daripada retail. 13,000 jimat daripada retail. So basically dia value for money. Korang keluar 15,000, korang dapat barang 28,000. Sangat-sangat berbaloi. Dan anda kata moving forward korang nak jual balik pun, korang boleh jual pada amount yang sama. Sebab Lady Dior memang sangat susah nak turun.